Assalamualaikum. Hari ini Mamu nak masak nasi dalca untuk 100 pack iaitu 10 kilo pakai basmati Stella 1121. Jadi Mamu nak bagi tahu bahan-bahan dia. Bismillah. Minyak masak 1 liter. Minyak sapi dalam 200 ml. Bismillah. Mama potong, mama sambung bagi panjang sikit. Sebab kita duduk jauh. Kita masak duduk jauh. Untuk nasi dalca, minyak masak 100 liter. Minyak masak 250 ml. Daun salam. Okey. Dengan cengkeh sikit. Pelaga sikit. Kayu manis sikit. Dan cili padi. Telur. Daun pandan. Bawang merah India 2 kilo. Untuk nasi dalca ni, bawang tapi tumis untuk kita buat biryani. Dia 50% cukup. Tumis banyak 50% cukup. Jadi bawang ni kita jangan tumis banyak sangat. Dalam 50% cukup. Bukan macam nasi biryani. Nasi biryani kenapa kita kena tumis sampai hancur? Sebab bila kita makan kita tak nak rasa ada bawang. Yang ni nasi dalca ni kena rasa sikit bawang dia tu baru sedap. Okey, sekarang kita dah tumis, kita masukkan halia bawang putih. Bismillah. Halia bawang putih ni kita masukkan untuk 1 kilo kita masukkan 50 gram halia, 5 gram bawang putih. Jadi untuk 10 kilo ni kita masuk 1 kilo. Bismillah. Macam biasa, lepas kita masukkan paste bawang putih ni, dia kita hilangkan bau dia dulu. Terus jangan masukkan tomato. Setengah orang, dia bubur semua tomato, bawang putih semua, dia masuk sekali. Boleh juga, tapi tak tahu rasa macam mana. Tapi Mamu punya style, macam mana ayah saya ajak saya buat step by step. Tak ada orang lama. Baru nasi betul-betul sedap, dia tak ada bau bawang putih dengan halia. Jadi, untuk 1 kilo, kita masuk tomato 200 gram. 10 kilo, 2 kilo. Bismillah. Nasi dalca, benda paling wajib pudina, tumbah. Untuk nasi dalca ni, kita boleh masukkan 2 bahan. Yogurt, airu ataupun santan. Mamu lebih suka santan sebab dia lebih sedap dan lebih berlemak lagi. Nanti bila-bila Mamu senang, Mamu ajak macam mana coba nasi dalca pakai yogurt pula. Bahan dia lain. Bismillah. Santan ni untuk 1 kilo 100 ml. Untuk 10 kilo 1 liter. Ingat basmati 1 kilo beras, air dia 1,5 liter, tak rebus. Nasi dalca tapi rebus beras. Okey. Jadi untuk 10 kilo, Mamu masukkan 15 liter air. Lepas kita masukkan, kita kacau sekejap, kita tutup sampai dia mendidih. Tunggu dia mendidih. Lepas tu, kita turunkan api ke tahap minima, dia mendidih sekejap dalam 10 minit. Bagi santan semua masak dulu. Okey, macam mana kita nak tahu air dah mendidih? Sampai dia buka tengok selalu. Biarkan dia masak. Bila keluar asap macam ni, bila Mami marah keluar asap telinga kan macam ni. So kita turunkan api balik. Tengok, kita buka tengok. Arun wah. Nampak mendidih dah. So lepas dia mendidih ni, kita biarkan dia dalam 10 minit dia kena mendidih macam ni. Ni dia. Macam tu. Dia kena mendidih macam ni biar 10 minit. Dia punya santan, tomato dan ketumbar dia kena masak. Di waktu ni kita nak rasa garam dia. Masak ni biasa saja. Tak apalah. Buatlah. Kalau cik datang masak lah. Tolong masak untuk saya tukang tengok. Oh senang. Memang senang bang. Masak ni memang senang. Bukan kami buat teruk pun. Kalau kami buat teruk, kami tak masak lah. Abang mainlah tolong masak sekejap untuk saya. Cakap senang bang. Cakap memang senang. Saya pun boleh cakap. Tapi main masak tengok. Come in action first. Okay, garam dia macam mana? Kalau biryani, dia kena masin sikit. Macam air laut. Ini tak payah. Ni macam kita masak nasi ke rumah tu, masin macam tu, tinggi sikit je. Sebab basmati. Kalau beras biasa, macam biasa. Rumah kita masak nasi macam mana? Macam tu rasa masin dia. Tapi yang ni pakai basmati, kena tinggi sikit. 1 poin, 2 poin saja. Okey? Kita masuk. Okey, mudah cerita. Sekarang garam semua cukup. Sekarang kita kena masak rempah dia. Rempah dia apa? Tomato, halia bawang putih, daun ketumbar, daun pudina, santan kena masak dulu. Baru nasi betul-betul sudah nak makan. Kita biarkan 15 minit bagi dia masak dulu. Nampak ni? Saya tu Mamu kata hari tu, Mamu welding ni bagi tambah panjang sebab senang duduk jauh. Ni dia Mamu buat semua sendiri, Mamu buat sendiri. Okey, masukkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni dia. Dah masuk beras basmati. Kita infak apa-apa bagi depa makan puas, makan sedap. Pusat Hafiz, rumah anak yatim, semua orang tua-tua, mereka jarang dapat makan sedap macam ni. Jadi kita bagilah sekali-sekala. Okey? Jangan kedekut. Okey? Jangan kedekut dengan manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang buat baik daripada manusia lain. Ingat benda tu. Dah masuk semua, naikkan api hingga 75%. Lepas tu kita akan kacau dia sampai beras naikkan permukaan. Lepas masuk beras ni, dia punya cara nak masak nasi ni sama macam biryani. Okey, ni dia. Kita dah kacau sampai beras dengan api yang sederhana. Kita dah kacau dia sampai tahap. Sekarang kita buat dam. Okey? Ini dah masak 70%. Jadi masa kita masak dam lagi 25% dah masak dah. Kita dam selama 30 minit. Okey. Sana. Okey, sekarang kita nak dam. Dam dah siap dah. Kita dam sekarang.
Nak lebih. Bawah dia kita letak besi, atas dia kita letak batu. Sambal halia makan dengan apa? Sambal halia ni ada banyak kegunaan. Nak makan dengan nasi putih boleh, laukkan telur goreng boleh, makan nasi biryani, nasi kandar lagi sedap. Roti canai, sosai, teli makan dengan roti saja pun boleh. Nak gunakan dalam masakan seperti nasi goreng, mi goreng lagi sedap. Okey, dia ada rasa pedas sikit, manis sikit, masam sikit, semua sama level. Betul-betul sedap. Yang paling penting bahan-bahan mama guna dalam tu semuanya herba, rempah ratus. Jadi baik untuk kita. Okey, bismillah. Okey dia. Mama tengok beras dah bangun berdiri dah. Okey. Sekarang mama ambil bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, dia tak ada kerak nampak? Dia tak ada kerak langsung. You check your phone lah. Ni dia. Mau panggil nasi dalca. Alhamdulillah, hari ni Mama dah tunjuk cara-cara masak nasi dalca basmati yang betul-betul sedap. Gunakan hanya bahan-bahan asli saja. Kalau ada serba kurang, Mama minta maaf. Ini resipi Mama lah. Okey. Jadi, Mama tak gunakan barang perisa tiruan ataupun susu cair, pekat, air Mama tak guna. Semuanya barang semula jadi. Dan di sini pula, jadi Mami dengan Mama masak kari kambing. Okey. Kari kambing gunakan rempah ratus daripada nasi kandar Syed Daud. Ni dia. Siap. Okey. Nanti video Imam akan upload video baru full content dua-dua sekali.